Honestly, launching terbaru Huda Beauty ni bukan sekadar event beauty biasa. Sebagai marketing agency, benda paling kami respect ialah keberanian mereka untuk spend besar dekat marketing. Dalam keadaan ramai brand masih fikir 10 kali nak keluarkan bajet, Huda Beauty pula kumpulkan influencer dari serata dunia dalam satu event. Dan ya, mestilah kos dia bukan kecil, tapi mereka faham satu benda penting. Kalau nak orang bercakap pasal brand kita, brand kena berani cipta momen. Bila semua influencer post pada masa yang sama, timeline penuh dengan Huda Beauty. TikTok penuh, Instagram penuh, media pun mula pick up. Orang bukan lagi sekadar nampak produk, orang mula rasa, okay, this brand is huge. Sebab tu, brand besar dunia berani spend dekat marketing. Mereka tahu attention hari ini mahal. Kalau tak muncul depan audience, kompetitor akan ambil tempat tu. Persoalannya sekarang, brand anda nak tunggu cukup besar baru nak buat marketing besar atau buat marketing besar untuk jadi brand besar?